Nama Sharifah Rose semakin kukuh dalam industri hiburan Malaysia. Di sebalik wajah lembut dan kerjaya yang sedang meningkat naik, tersimpan kisah kehidupan pribadi, keluarga dan prinsip hidup yang membentuk siapa dia hari ini. Dalam video ini, kita akan kenali Sharifah Rose dari sisi yang lebih dekat. Sharifah Rose atau nama penuhnya Sharifah Rose Sabrina binti Syed Muhammad Mazfira dilahirkan pada 26 November tahun 1998 di Shah Alam, Selangor. Pada tahun 2026, Sharifah Rose berumur 28 tahun. Sharifah Rose merupakan anak sulung daripada dua beradik dengan bapanya berdarah kacukan Arab dan ibunya berdarah kacukan Melayu Jawa. Gabungan ini membentuk identiti dan perwatakannya sejak kecil dan keluarga menjadi asas utama dalam membentuk disiplin serta nilai hidupnya. Dia mendapat pendidikan awal di Shah Alam sebelum melanjutkan asasi undang-undang di UiTM, kemudian menyambung ijazah perniagaan pemasaran di University of Wollongong, Malaysia. Pendidikan ini membantu dia mengurus kerjaya, kewangan dan imej diri dengan lebih matang. Selepas menamatkan pendidikan menengah, Sharifah Rose memulakan kerjaya sebagai model fashion muslimah pada tahun 2016 dan aktif sebagai personality media sosial. Dia menceburi dunia lakonan pada tahun 2019 dan mula menarik perhatian menerusi beberapa drama televisyen. Pada tahun 2019, Sharifah Rose membintangi drama cerita hantu asrama dengan memegang watak Wani, seorang pelajar yang terlibat dalam salah satu kisah seram berkaitan gangguan misteri yang berlaku di asrama sekolah. Pada tahun 2021, Sharifah Rose tampil dalam drama kisah cinta Rumi sebagai Zahra, iaitu watak sampingan yang menjadi sebahagian daripada konflik dan perkembangan hubungan dalam penceritaan drama tersebut. Masih pada tahun 2021, Sharifah Rose membawakan watak Hana Aralin dalam drama Kekasih Hati Mr. Bodyguard yang mengisahkan perjalanan hubungan antara Hana dan seorang bekas pengawal pribadi bermula daripada pertentangan kepada hubungan yang lebih mendalam. Pada tahun 2022, Sharifah Rose melakonkan watak Alisa dalam drama Tiga Nota Cinta, seorang wanita yang berdepan konflik keluarga dan dilema perasaan apabila mula membuka hati terhadap cinta baharu. Pada tahun yang sama, iaitu 2022, Sharifah Rose memegang watak Danina Dura dalam drama Do You Love Me, Captain, yang mengisahkan pelariannya daripada ancaman keluarga sehingga membawa kepada perkahwinan dengan seorang kapten tentera udara Diraja, Malaysia. Masih pada tahun 2022, Sharifah Rose turut membintangi drama Ku Punya Hati sebagai Rashidah, seorang wanita yang kehidupannya berubah selepas menjadi selebriti media sosial dan terpaksa berdepan kecaman masyarakat serta konflik hubungan pribadi. Pada tahun 2023, Sharifah Rose terlibat dalam drama Alice Kampung Baru sebagai Siska. Pada tahun 2024, Sharifah Rose membintangi drama Dua Darjat sebagai Ariana, seorang wanita yang terlibat dalam konflik hubungan akibat perbezaan latar belakang dan status sosial. Masih pada tahun 2024, Sharifah Rose turut memegang watak Doli atau Dura dalam drama Dulu Dolah Debak yang berkisar tentang janji persahabatan dan hubungan masa kecil yang kembali menghantui kehidupan dewasa. Pada tahun 2024 hingga 2025, Sharifah Rose membawakan watak manis dalam drama Cinta Bukan Milik Kita yang mengisahkan hubungan cinta antara dua individu daripada latar kehidupan berbeza dan diuji oleh tentangan keluarga serta keadaan sekeliling. Pada tahun 2025, Sharifah Rose terlibat dalam drama Abang Imam Minah Skuter sebagai Ratna
Pada tahun 2026, Sharifah Rose membintangi drama Doa Yang Terlindung sebagai Anissa, seorang pelajar yang melalui pelbagai ujian kehidupan, konflik pribadi dan perjalanan keinsafan. Bagi kategori telefilm, pada tahun 2024, Sharifah Rose turut membintangi telefilm Web Detik yang memfokuskan kepada kisah dan emosi seorang wanita melalui detik-detik penting dalam kehidupannya. Kerjaya lakonan ini membolehkan Sharifah Rose menonjol dalam industri hiburan sambil mengekalkan imej dan prinsip pribadi yang kukuh. Dalam banyak temu bual, Sharifah Rose sering menekankan bahawa keluarga adalah tonggak utama dalam hidupnya. Sharifah Rose membesar dalam sebuah keluarga yang sangat rapat dan menjadikan keluarga sebagai sokongan utama sepanjang perjalanan hidup dan kerjayanya. Dalam beberapa temu bual bersama media, dia berkongsi bahawa keluarganya, khususnya ibu, memainkan peranan besar dalam membentuk diri dan prinsip hidupnya. Ibunya sering menemani ke mana sahaja dia pergi, terutamanya ketika mula aktif dalam dunia hiburan sebagai langkah berjaga-jaga dan memberi rasa selamat. Sharifah Rose juga pernah mendedahkan bahawa keluarganya melalui fasa kehidupan yang sukar dari segi kewangan. Ada satu ketika, mereka berdepan masalah sehingga tidak mampu membayar sewa rumah. Pengalaman tersebut memberi kesan mendalam dan menjadi titik penting yang membentuk dirinya menjadi lebih berdikari, tabah dan menghargai setiap peluang yang hadir dalam hidup. Dari sudut pribadi, Sharifah Rose mengakui tidak selesa apabila sering dibandingkan dengan orang lain, terutamanya di media sosial. Baginya, perbandingan berlebihan boleh menjejaskan keyakinan diri dan emosi. Apabila berdepan tekanan atau kritikan, dia lebih memilih untuk berbincang dengan keluarga sebagai tempat meluah perasaan dan mencari ketenangan. Dalam soal hubungan pribadi, Sharifah Rose pernah menyatakan bahawa dia lebih selesa berkawan dengan rakan seindustri dan tidak tergesa-gesa dalam hal percintaan. Dia cenderung memilih pasangan dari luar dunia hiburan kerana mahukan kestabilan dan keseimbangan dalam kehidupan. Baginya, pemilihan pasangan hidup perlu dibuat dengan penuh pertimbangan kerana ia melibatkan masa depan dan tanggungjawab sebagai sebuah keluarga. Namanya mula mendapat perhatian selepas terlibat dalam muzik video dan beberapa drama televisyen popular, termasuk Kekasih Hati Mr. Bodyguard. Sepanjang perjalanan itu, dia menerima kritikan dan cabaran. Namun dia percaya setiap individu mempunyai titik permulaan yang berbeza dan proses masing-masing dalam membina kerjaya. Dalam banyak perkongsiannya, Sharifah Rose sering menekankan bahawa pengalaman hidup adalah guru terbaik. Dia menggalakkan golongan muda supaya berani mencari pengalaman, mencuba perkara baharu dan membina kekuatan mental, terutama dalam dunia hiburan dan media sosial yang penuh dengan kritikan. Dalam aspek anugerah dan pencapaian, pada tahun 2022, Sharifah Rose telah memenangi anugerah Style A bagi kategori Selebriti Harapan Pilihan. Sharifah Rose mengukir kejayaan manis pada tahun 2023 apabila dinobatkan sebagai pelakon wanita telenovela popular menerusi Kekasih Hati Mr. Bodyguard, sekaligus membuktikan kekuatan lakonan dan pesonanya yang berjaya menawan hati penonton serta mengangkat drama adaptasi novel ini ke tahap tersendiri. Kisah Sharifah Rose membuktikan bahawa kejayaan bukan datang secara mudah. Di sebalik populariti ada keluarga yang kuat, prinsip hidup yang teguh, pengalaman hidup yang mencabar, dan kerjaya lakonan yang penuh pencapaian.